settle function round battle part 1, round versus round out versus round down. So untuk round, masukkan function round dan pilih price dan nombor digit 0 decimal place, tutup kurungan. Dan untuk round out, masukkan function round out, pilih price dan nombor digit 0. Dan untuk round down, masukkan function round down, number pilih price dan nombor digit 0 decimal place, tutup kurungan. Okey, kita boleh tengok round dengan round down sama result. Dia akan round down kepada RM34, tetapi kalau round up, dia akan round out kepada RM35. Kopikan kepada di bawah menggunakan format formula. So settle. Tapi ada setengah company perlukan round kepada 5 sen yang terdekat. So macam mana nak buat Untuk yang tu korang kena tengok part 2. Tapi sebelum tu jangan lupa save dan follow channel ni.